Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga Johor Darul Ta'zim, JDT, serta peminat bola sepak tanah air. Kami dengan penuh bangga dan teruja ingin mengumumkan satu perkembangan terbaharu dalam sejarah kelab kita. Luis Garcia, nama yang tidak asing dalam dunia bola sepak antarabangsa, akan menyandang jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif CEO baharu JDT bermula 1 April 2025. Siapa sebenarnya Luis Garcia? Beliau adalah bekas pemain legenda yang pernah beraksi untuk kelab gergasi seperti Barcelona, Liverpool dan Atletico Madrid. Pemegang lesen Pro UEFA dan memiliki sarjana eksekutif UEFA untuk pemain antarabangsa. Selepas bersara pada tahun 2016, Garcia berkhidmat sebagai penganalisis bola sepak di Sepanyol dan England serta menjadi duta untuk FIFA, UEFA dan La Liga. Pelantikan beliau adalah sebahagian daripada penstrukturan semula JDT untuk mengukuhkan lagi bidang pengurusan kelab. Dengan kepakaran dan pengalamannya yang luas, Luis Garcia dijangka akan membawa sinar baharu kepada JDT dalam mencapai lebih banyak kejayaan di peringkat tempatan dan antarabangsa. Selain itu, Alistair Edwards akan terus memainkan peranan penting dengan menggalas dua jawatan, iaitu Ketua Pegawai Operasi (COO) dan Pengarah Teknikal Kelab. Apa yang anda perlu tahu tentang Luis Garcia? Bagaimana pengalamannya di Liverpool dan Barcelona boleh membantu JDT? Apakah visi beliau untuk masa depan JDT? Adakah kita akan melihat lebih banyak kolaborasi antarabangsa di bawah kepimpinannya? Jom tonton video eksklusif kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang Luis Garcia dan pelan beliau untuk membawa JDT ke tahap yang lebih tinggi. Jangan lupa like, share dan subscribe ke saluran YouTube kami JDT Terkini untuk lebih banyak update terkini tentang kelab kesayangan kita.